Straggler. Good morning. Hari ni kita hari ke-4. Kita singgah-singgah sekejap. Kita tak tahu ke mana sebenarnya. Kita orang nak pergi atas sikit. Nak pergi area lake sikit. And dia ada satu bridge tu. Kita orang sebenarnya random hari ni. Random cari tempat yang cantik. Kalau cantik kita pergi lah. So kita tengah mencuba untuk pergi dekat situ. So dalam perjalanan tu kita berhenti dulu dekat sini. So ada sikit view. Tapi hari ni kat bawah tadi sebenarnya dia okey. Tapi bila dah naik atas gunung ni makin lama macam biasalah. Dia agak cloudy sikit. Sekarang tengah snowfall lagi. Hari keempat di Hokkaido, kami mulakan perjalanan kami ke sebuah tasik beku yang terkenal dengan perkampungan iglo dan katanya akan ada pada musim sejuk je. Macam biasa, sebelum kami sampai, kami akan singgah dulu di sepanjang jalan untuk enjoy view dulu. Sejuknya. Ikutkan cuaca hari ni sangat okey. Tapi bila dah sampai di kawasan pergunungan tu, tiba-tiba mendung dan salji pula turun. Korang kalau drive dekat area pergunungan ni kena berhati-hati sikit. Sebab jalan kadang-kadang licin dan agak bahaya. Okay, so guys, kita sekarang dah dekat mana tak? Lake Shikaribetsu Center lah. Ada tengok satu tempat ni, dia macam ada iglo-iglo. So, itulah iglo dia. Okay, tu iglo dia bawah tu. Tu je lah, tak tahu nak cakap apa. Biasa-biasa je. Tengok si Liza duduk saja kan. Tak dia cakap tak boleh turun. Tak payah turun tak apa. Kita orang dah pergi lawak Konoha tadi. So dah lah enough lah. Lapar. Okay, tak payahlah. Okay, dah jom. Tengoklah kaki kencing. Itulah dia, kuat kencing. Walk your bike. Oh, boleh berbasikal ke? Memandangkan kami tak jadi untuk masuk ke perkampungan iglo tadi, so kami decide untuk ke spot kami yang seterusnya, iaitu di kawasan Gonosawa Bridge. Lebih kurang sejam lebih perjalanan dari lake tadi. Mungkin masa kami sampai masih awal lagi, so kawasan sekitar agak tenang dan tak ramai pengunjung. Kita dah sampai dekat Gonosawa Bridge. Dalam sejam 15 minit juga kita drive untuk sampai ke sini. So ingatkan tak ada orang ada juga. Tak ada orang. Maybe Ada je, cumanya tak tahu dia orang pergi mana. Ada jalan sampai sana. Patutlah. tak betul ke tak jalan kita ni? So basically dia lebih kepada hutan lah. And ada bridge untuk kita datang tengok-tengok. Cantik. Kami tak explore keseluruhan tempat pun. Apa yang kami boleh cakap, kat sini sangat tenang. Sesuai untuk korang datang untuk bergambar dan relax. Kami tak lama kat situ. Snap gambar sikit and enjoy kejap. And then, kami terus bergerak ke destinasi yang seterusnya. Perjalanan agak jauh dan masa tu, salji turun dengan sangat lebat. And kami rasa macam tak agak-agak sikit untuk teruskan perjalanan, sama ada untuk teruskan pergi hari ni atau esok je. Dan yang paling best, kami boleh tengok Ruselia yang lalu di sepanjang perjalanan. Kami tetap teruskan perjalanan ke Asah Yamazu dengan harapan kami sempat sampailah. And yes, kami sampai. And nasib baik pada masa tu, persembahan penguin masih lagi belum bermula. Ni.
血量消毒啊。 Three. 上涨的。 Sempat kita. Don't know. One, two, three. はい、どうぞ。いってらっしゃいませ。い Arigato. ってらっしゃいませ。 Arigato gozaimasu. Kita pergi menyelit je ke? Ya. Walaupun haru biru nak kencing lah. Ya, aku tak kencing. Aku tahan je. Tahan. Tu ada. Kejap lagi lepas ni. Lepas ni pergilah kencing. Ya lepas ni kencing lah. Korang pergi dulu. Nanti aku selit. Okey. Kita baru sampai kat zoo. Ikutkan tadi macam tak sempat sebab kita agak terkejar sikit. Tapi macam sempat. So jom. Saya nak tengok penguin tu hanya. Ramai ya. Ramai. Oh, sini ke? Ni macam laluan dia lah. Oh. Sanggup tahan kencing. Oh, dia suap panjang kan. Dia bawa sampai bawah. Awal. Nasib baik ya kita datang juga ya. Kalau tak Aku cuba untuk pecut stop pun aku redah je. Demi pinguin terkedek-kedek. Ramainya. Ramai manusia weh. Baru aku tahu ramai manusia. sebab this week is memang peak season. Memang orang datang. Ngam-ngam kita sampai tengah Tu nampak? snowfall. Sekarang ni salji dah masuk ke dalam hidung aku ni. Ya, kat telinga pun masuk juga. Masalah dia. Tengok, kau main dekat lagi. Dia punya zoom lah. Kalau boleh masuk dalam masuk dalam hidung. Janganlah nak terkencing. Jangan terkencing. Dia zoom. Zoom dah Ada kencing dah ni. benda kalau jauh pun muka dah penuh skrin. Kecil. Bau ikan je. Dia ni. Bau hanyir je. Bau badan dia orang hanyak. Bau hanyak tu semua orang je. 走这里啊！ 为什么从那边上去？ Pengalaman melihat pertunjukan penguin walk depan mata merupakan satu pengalaman yang sangat berharga. Oh yes, korang kena berhimpit sikit lah untuk dapat spot yang best. Tapi jangan risau, penguin-penguin ni akan lalu di laluan yang disediakan, and for sure, korang takkan terlepas peluang melihat diorang ni. Selesai pertunjukan, kami selagi disapa dengan salji sebelum kami bergerak balik. Sekarang kita dekat. Tadi kita dekat Konohaburi, sekarang Iwagakure. Bisa ke? Ha. Kalau datang ke Hokkaido pada waktu salji ni, Nigel Terrace memang antara tempat yang wajib kita singgah. Tempat ni terkenal dengan chalet kayu yang menjual hasil kraftangan lokal. Bagi aku tempat ni sangat cantik. Sebab korang akan rasa macam dalam perkampungan yang magical. Agak licin lah kat sini. Sebab Liza dah jadi nangkar dah.
Gedebuk. And aku nak ingatkan korang untuk berhati-hati kalau datang sini sebab laluan kat sini memang licin. So tadi masa kita baru sampai tak snowfall lagi, tapi dah snowfall. So dia actually tempat ni bagi aku dia lagi cantik kalau ada snowfall lah. Dia macam lebih magical. Malam tu, sekali lagi salji turun dan tempat tu jadi bertambah cantik. Episod seterusnya, kami akan bawa korang main snowkart di Daiset Suzan National Park.